Neola ni dah set up ready untuk race ni. Suspension dah settle, tayar dah pakai semi slick, engine Doris Racing dah servis. Takkan tak boleh perform kot race hari ni. Korang rasa masalah dan aku masih kawan baik ke tak? Macam biasa, hidup kena pandai. Okay, starting line dekat sini. Shoo! Macam biasa kalau race time attack ni, korang ikut je kon yang dah tersusun tu. Ada kon yang jatuh tu, dia tunjuk belah mana kereta korang patut berada. Track layout kali ni high speed lah juga dan perlu gradual braking dan kena on throttle balik. Surface hari ni macam ala-ala tarmac rally lah. Tak adalah clean habis. Tak tahulah tayar aku pakai RS4 ni sesuai ke tidak. Belasah je lah. Hari ni kita nak test suspension setup Foster ni. Best ke tidak? Panas weh. Basically hari ni ada dalam 70 lebih 70 ke 80 kereta akan join. So kita masuk practice round dulu. Lap ni dalam 1 minit lebih. So hari ni aku dengan Doris Racing. Syaful. So kami team Doris Racing hantar 1.6 sebiji, 1.3 sebiji. Ni ada satu talent yang tersimpan. Dia bukan setakat race team owner, dia bukan setakat driver, tapi catering untuk hari ni dia juga yang masak. Pukul 4 pagi bangun, masak nasi lemak. Ini betul-betul nasi lemak. Rasa lemak betul? Betul. Menang. Ni win. Ni kereta Hero Yung Skyline R32 dengan enjin V8. V8 Toyota weh. Gila. Tapi enjin kereta ni bunyi dia sedap weh. Okay, aku ada sedikit bad news lah yang tak ada kena sangat dengan race ni, tapi aku nak isi aku punya indemnity form. Form yang mengatakan aku akan race dan take risk dalam race ni lah. Kan? Aku pun nak kena masukkan driving license. So aku seluklah tangan aku kat dalam poket aku dan aku lupa dalam poket aku ada coklat. Aku ambil anak aku punya kat rumah. Ni dari poket ni. Patut tak aku masukkan tangan dalam ni? Belum start race pun dah ada hal. Bila track day, kau ada helmet. Helmet ni kau tak tahu letak mana. Kau mesti letak atas meja apa segala kan. Tapi letak atas meja, bawah dia tertutup. Bila tertutup, angin tak masuk. Dalam ni peluh. Standby lah. So, aku ada 3D printed hook ni. Apa aku buat is Tara. Berguna kan? Nampak? So sekarang ni kalau tengok weather sekarang tengah panas nak mampus ya. Tapi kalau tengok kat atas lagi memang agak gelap lah. So macam mana pun round 1 dengan 2 aku kena perform betul-betul. Pasal round 3 kemungkinan memang jalan akan basah. Sekarang ni bulan 4 April. Tapi panas dia, ya Allah. Gila weh. Lepas tu dia bukan setakat panas. Lepas panas tu, lepas tu hujan lebat kau-kau. Orang cakap global warming tu scam. So ni practice rounds. So tujuan aku memang nak kenal track lah. Tapi sebenarnya masa practice ni lah juga aku nak kena test tayar aku ni okey ke tidak. Hari ni aku pakai Hankook RS4 yang tarikh lahir dia 2022. Nak dekat 4 tahun dah umur tayar ni. Entah-entah dah masuk angin. 3, 2, 1, go! Tapi so far ambil corner semua memang sedap lah. Ni first time aku gunakan betul-betul suspension setup ni. Ini barulah gunakan setup Foster ni dengan betul-betul. Ini juga first time aku bawa Neola ni dengan 15 inch rim. Ingat tak yang Solo Master dulu aku masuk dengan stock rim tayar bodoh je. Masa tu 16 inci. So kali ni drive dengan 15 inci ni memang rasa agile sikit lah. Tapi dia macam tak ada grip sangat bila cornering. Bila tak ada grip bolehlah buang belakang sikit. Teringat Neo Rally Bandi dulu tu. So far aku rasa track layout ni memang best. Tak adalah susah sangat nak ingat. Saiful Doris pun bawa speed macam cari rumah sewa lah. Hafal jalan lah tu. Tapi korang jangan gelak Siapa yang pergi laju-laju first round boleh sesat dengan kon berjuta-juta ni. Aku rasa lah aku punya timing tadi 127. Aku rasa lah
aku tak wrong course. Tu aku yang rasa. Kita macam race atas tamak rally weh. Pasal ada still batu-batu, loose apa semua. So aku siap sideways lagi. Tapi so far memang Foster punya suspension memang terbaik lah. Hujan turun memang tak nak bagi can punya. Apalagi race semua stop dan aku layan dulu nasi lemak Doris Racing. Nampak gayanya semua orang tak dapat nak set timing masa dry. So adalah untuk semua orang kan. Tapi siapa yang jalan awal dekat round 1 ni, jalan basah lagi, okey? Aku jalan last lah gitu. So tadi hujan lebat kan, habis lencun. Pagi. Come on lah. Masalah sekarang jalan dah basah. Dia bukan macam tadi dah. So aku punya result tadi masa praktis pun number 1 dalam kategori aku, 80.17 saat. So dalam 1 minit 27 saat lah. Aku kena pergi pace yang sama, tapi dalam keadaan jalan yang basah. Masuk round 2 ni aku boleh tekan habis. Aku target clean run dan mana part yang aku confident tekan memang pedal to the metal lah. Biasanya orang kata Satria Neo ni senang buang belakang, tapi so far aku rasa setup Foster ni sangat stable. Adalah rasa macam twitchy sangat kat belakang. Setakat ni satu corner je yang aku confident untuk kasih flick sikit belakang, so senang turn in masuk corner. Kat sini aku silap sikit, aku carry terlalu banyak speed dan aku understeer dan late braking. Dah buang masa kat situ. Dan next corner ni aku nak cuba ambil wide dan flick pun untuk keluar sikit. Tapi aku rasa aku carry terlalu banyak speed ni. Okay, situ anggatkan boleh take risk. Nampak gayanya tak boleh. Kecewa. Salah sendiri. Apa aku boleh buat sekarang? Drive clean dan kasih habis. Okay, time tu memang out lah. 136. Teruk. Terlalu push lah kali ni. So dekat yang hairpin left tu aku terlebih, aku over confident. Aku late braking. Bila late braking habis aku sapu semua kon kat situ. Satu kon 3 saat aku sapu dalam 3 ekor. So kalau 3 ekor aku sapu 9 saat kat situ. Basically timing tu pergi mampus lah. Memang fail. Aduh. Aku blame ni lah. Aku punya stokin yang basah dan kasut yang basah. Pasal tu aku lambat break. Okay, satu lagi aku nak blame. Salah spare tayar. Okay, so round 1 tadi aku dah buat depan 27, aku turun lagi 1 PSI. Belakang aku jadikan 28. Aku rasa aku nak maintain setup tu. RS4 ni tak tahu lah. Aku rasa dia macam agak geli-geli sikit dengan pasir apa semua kan. Round 2 ni macam aku cakap, aku akan insaf sikit. Aku tak nak both. At least aku ada satu round yang selamat. Timing yang elok, tak langgar kun. Yang tu kita simpan. So bila kita masuk round 3 baru kita both balik. Aku tak tahulah nasib aku dan racing. Kenapa? Ada aja lah. Pro punya timing mid 70 saat. Alah. Okay, let's go. Aku mengharap kali ni jangan buat hal, okay? Dapat timing yang elok, jalan yang betul. So kita boleh pakai untuk next one. 3, 2, 1. Bodoh lah, benda yang aku tak nak jadi. Itu aku marah.
Aku nak tekan brake. Aku punya tapak tercabut. Pasal ni. Geram betul aku. Benda-benda macam ni tak boleh take for granted. Ada benda yang berguling-guling kat kau punya footwell, kau punya pedal. Sangat bahaya. So tadi dia sangkut dekat aku punya accelerator. Aku nak angkat pergi ke brake. Tak boleh. Aku dah masalah tak boleh dipisahkan. Nak daripada let's say lah U-turn kan, hairpin. Pusing hairpin, kita tak boleh tekan zap terus tak boleh. Dia Bila kena kita tekan habis, dia akan jadi spin. Sebenarnya benda tu jadi lagi lambat. So target untuk round 3 ni apa kita patut buat? Yang penting kasut tu, tapak tu kena betul. Jangan buat hal kang viral. Punya rezeki hari ni untuk Satria Neo, mesti korang suka tau. Tiba-tiba member aku dia singgah kat sini, dia ni daripada zaman GTA 86. Join aku Dorifto, lepas tu dia buat hal pergi masuk Retro Havoc, dia habis dia merosakkan kereta dia punya S660 dia. Macam janji kan? Bagi. Apakah ini? Bagi tau. Apakah ini? Semoga merasainya. Racing clutch LCD 3-part. Original LCD. Ni zaman-zaman 2014 punya. 2014. Bila aku pasang benda ni, apa yang aku akan expect? Apa akan terjadi? Aku tahu clutch lagi keras. Tak, lembut. Lembut? Lembut. Oh ya? Okay, aku tak sabar nak pasang. Okay, rezeki lagi satu. Thank you. Thank you. Aku nak cium kau tapi tak boleh. Pasal kita lelaki kan. Okay, nampak rayanya pasal tadi hujan kan. So, event ni dia dah stop dekat 2 round saja. So, aku dapat habiskan round yang last kali dengan kasut tersekat dekat accelerator. Terbaik. Tapi tak apa, memang hari ni kita learn yang sebenarnya itulah bahayanya kalau ada benda-benda berguling-guling dekat footwell. Bahaya weh, dia lekat kat kau punya brake tu, kau tak boleh brake, mampus. Tapi hari ni kita berjaya test dengan fuel additive. Memang menunjukkan yang kita dah lenjan kereta macam mana pun fuel additive tu tak akan merosakkan enjin. Aku dah lenjan habis teruk dah tadi. Lepas tu kita punya Foster suspension memang aku rasa setup yang dah best untuk nak driving. Hanya hari ni dia macam a bit macam tamak rally sikit pasal ada off-road, ada bump-bump semua. Aku still ada bergesel kiri kanan, ada sikit-sikit. Tak apa, kita improve untuk next tuning suspension. Ciao. Rev the soul, take the control, optimize the mind, optimize the line. PLTO, project learn, think, watch the motor ride.